Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kes ni dah terlalu lama bagi aku, tapi aku terpanggil untuk aku bagi tahu sikit. Aku nak ulas sikit berkenaan dengan kes ni. Sebab apa yang aku tengok dekat laman media sosial, netizen-netizen ni memang kalau ada peluang dia untuk bash sesuatu organisasi, dia akan terus bash tanpa memahami isu yang sebenar. Okey, kali ini aku nak cakap berkenaan dengan FIFA menghukum FAM akibat daripada tuduhannya adalah pemalsuan dokumen 7 pemain warisan Malaysia yang kita tahu memang dah kecoh lah satu Malaysia ni kan. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu, aku nak baca sikit beberapa statement daripada FAM. Ini adalah statement FAM pada 1 Oktober yang dirilis di laman media sosial FAM, iaitu Facebook laman Facebook FAM. Okey. FAM masih menunggu keputusan penghakiman penuh FIFA. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ingin memaklumkan bahawa pada ketika ini tiada sebarang perkembangan baru berhubung isu keputusan penggantungan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa iaitu FIFA. FAM masih menunggu dokumen penuh keputusan penghakiman daripada pihak FIFA. Proses rayuan hanya akan dimulakan sebaik sahaja dokumen penuh keputusan penghakiman tersebut diterima. Sehubungan dengan itu, pihak FAM tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan dan perkembangan lanjut hingga proses rayuan selesai sepenuhnya. Ini adalah pada 1 Oktober. Dan pada hari ini, iaitu 6 Oktober, aku rasa laman media Stadium Astro pun ataupun Astro Arena pun dia memang buat bait lah, orang cakap apa, clickbait. Memang untuk menjemput netizen-netizen ni menghentam FAM. Kena ingat aku bukan nak backup FAM, tapi benda ni aku kena jelaskan. FAM sampai terpaksa mengeluarkan statement yang kedua daripada FAM, iaitu pada 2 jam yang lepas. Sekarang ni aku rekod pukul 8.30 malam pada 6 bulan 10. Maksudnya pada 6.30, lebih kurang 6.30 petang lah, FAM mengeluarkan statement yang kedua, iaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ingin memaklumkan bahawa pihak FAM masih menunggu dokumen penuh keputusan penghakiman daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa iaitu FIFA. Proses rayuan hanya dapat dimulakan sebaik saja dokumen penuh keputusan tersebut diterima secara rasmi. Pasukan guaman FAM telah bersedia untuk mengambil sebarang tindakan lanjut sejurus dokumen berkenaan diperoleh. Sebaik saja keputusan penuh diterima, pasukan guaman FAM akan mengemukakan rayuan dengan dokumen sokongan yang kukuh. Ditandatangani oleh Datuk Nor Azman Haji Rahman, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Okey. Itu adalah kenyataan FAM. Aku nak bagi tahu sikit kronologi. Okey. Semuanya bermula apabila FIFA mendapati ada pelanggaran dalam proses pendaftaran pemain warisan Malaysia. Ada laporan kata tidak ada keselarasan dokumen. Bukan semestinya pemalsuan, tapi cukup untuk FIFA kategorikan sebagai kesalahan administration ataupun kesalahan pengurusan ataupun pentadbiran yang serius. Maka FAM pun dijatuhkan hukuman termasuk denda dan mungkin juga potensi pengurangan mata dalam kelayakan Piala Dunia. Tapi ini hanyalah potensi saja, bukan benda yang dah jatuh hukum. Setakat ni hukuman adalah penggantungan 1 tahun kepada 7 pemain tersebut dan juga denda lah 1.8 juta kan kepada FAM. Okey. Tapi engkau orang semua yang netizen ni kena faham keputusan awal itu hanya ringkasan daripada FIFA. FIFA bagi tempoh 10 hari kepada FAM bukan untuk buat rayuan tapi untuk minta motivated decision. Apakah itu motivated decision? Motivated decision ni adalah satu keputusan penuh dengan alasan rasmi, maksudnya dokumen kenapa FAM menjatuhkan hukuman, apa sebabnya dan bukti-bukti yang ada yang FIFA boleh kemukakan kepada FAM untuk justify hukuman itu kenapa. Okey, lepas dokumen tu keluar, baru ada 21 hari ataupun 3 minggu untuk FAM buat rayuan ke CAS. Apakah itu CAS? CAS adalah Court of Arbitration for Sport ataupun Mahkamah Sukan Antarabangsa lah. Okey. Ramai netizen marah macam aku cakap tadi. Kata FAM lembab lah, tak buat rayuan dalam masa 10 hari lah. Padahal itu prosedur sebenar yang memangnya sebetul-betulnya yang FAM ikut. Rayuan terus ke CAS, bukan ke FIFA lagi. Okey, apa itu CAS macam aku cakap tadi? Dia ibarat Mahkamah Sukan Antarabangsa lah yang berpangkalan di Switzerland.
semua kes bola sepak macam termasuk kes eligibility macam aku cakap tadi, kelayakan untuk beraksi dengan pasukan kebangsaan itu sendiri. Mungkin juga ada isu doping, iaitu isu dadah, ataupun pertikaian kontrak lah, sama ada pemain ataupun macam kita tahulah sedia maklum yang Liga Malaysia ni ada banyak masalah isu gaji kan. Jadi bekas-bekas pemain daripada kelab-kelab Malaysia yang tertentu ni adalah bawa kes dia orang yang tak terima gaji kepada CAS, dan CAS pun hukum dan FIFA pun ambil maklum lah pasal hukuman tu dan impose lah kepada kelab-kelab di Malaysia ni. Itu adalah dia punya flow dia ataupun dia punya turutan dia. Okey. CAS ni apa dia punya bidang kuasa CAS ni? CAS boleh dia boleh mengekalkan hukuman daripada FIFA, dia boleh mengurangkan ataupun membatalkan terus, ataupun dia boleh mengubah keputusan daripada FAM ni. Tapi ini adalah kes yang sangat jarang berlaku lah. Tapi perubahan ini boleh juga jadi sama ada dia semakin berat ataupun apabila ada bukti-bukti yang baru lah. Okey. Untuk konteks, ada 2 kes lah rujukan yang aku cari lah, yang aku Google. Kita tengok kes yang pernah berlaku, yang diadili, yang diberikan hukuman oleh FIFA dan dibawa ke CAS untuk buat rayuan. Okey, ada 2. Satu adalah Ecuador pada tahun 2022. FIFA jatuh hukum kepada Ecuador sebab daftarkan Byron Castillo yang didakwa lahir di Colombia. Tapi Ecuador menang di CAS sebab dokumen pengenalan rasmi dia sah di sisi undang-undang Ecuador. Ini Chile yang cabar keputusan daripada FIFA ni. Dibawa Chile, FIFA macam okay, accept apa yang Ecuador bagi. Chile pun tak terima sebab Chile kalah dengan Ecuador masa tu, dan Chile bawa benda ni ke CAS. Itulah dia. Dia punya flow dia. Tapi Ecuador menang lah sebab CAS tengok dokumen tu sah. Dan apa yang aku boleh cakap adalah mungkin ini adalah situasi yang sama akan berlaku lah dengan Malaysia. Mungkin itulah dia. Aku tak bagi jaminan, tapi mungkin itu. Dan kes yang kedua adalah Equatorial Guinea pada tahun 2015. Kes ni dia lagi berat sebab apa? Pemain wanita dia orang guna pasport palsu. Maksudnya FIFA ban dia orang daripada Women's World Cup. Rayuan dibawa ke CAS tapi gagal lah. Hukuman tu kekal. Okay, kedua-dua ni dia menunjukkan satu perkara yang penting lah. CAS tengok bukti dokumen dan juga niat sebenar, bukan semata-mata teknikal. Itu adalah apa yang CAS pertimbangkan sebelum dia mengekalkan ataupun mengurangkan ataupun menjatuhkan hukuman lagi berat. Itu adalah yang aku boleh cakap berkenaan dengan FAM. So apa yang kita boleh expect sebenarnya untuk kes Malaysia ni? Macam aku cakap tadi, FAM kini tunggu motivated decision, iaitu dokumen penuh daripada FIFA. Lepas tu baru boleh rayu kepada CAS. Biasanya proses ni akan ambil masa beberapa bulan lah, dan memang kesian lah dekat pemain 7 pemain warisan kita tu kan. Dia memang tak boleh beraksi untuk pasukan kelab dan juga pasukan negara lah, ataupun iaitu pasukan Harimau Malaya. Dan lepas tu CAS akan tengok semua bukti dan juga niat sebenar FAM serta integriti dokumen yang diberikan oleh FAM kepada FIFA untuk berkaitan dengan pemain warisan tersebut lah. Okey, harapan utama dia adalah hukuman dapat dikurangkan ataupun sekurang-kurangnya tak melibatkan pengurangan mata yang boleh menjejaskan pasukan Harimau Malaya ke Piala Asia. Mungkin CAS akan buat pengurangan penggantungan mungkin daripada 1 tahun mungkin ke 6 bulan, dan dia bermula daripada tempoh yang FIFA jatuhkan hukuman tu lah. Mungkin kalau ambil dah masa tu CAS dah buat keputusan mungkin dah 3 bulan berlalu, maksudnya hanya lagi 3 bulan sajalah yang akan dilalui oleh pengantungan yang akan dilalui oleh pemain-pemain warisan tersebut. Okey, alang-alang aku dah menyebut berkaitan dengan FIFA ni. Korang kena ingat FIFA ni bukannya baik sangat pun. Bukannya baik sangat pun, dan korang betul-betul harapkan FIFA ni ada integriti ke? Banyak masalah ban ataupun skandal FIFA ni, termasuklah dengan skandal Piala Dunia, host Piala Dunia, apa lagi, macam-macam benda. Dan korang, aku bukan nak backup FAM, aku bukan macai FAM, tapi korang kena tengoklah secara objektif. Apabila kita punya organisasi yang mewakili pasukan ataupun negara kita dicabar oleh entiti luar, korang join hentam sekali. Mana logik korang sebagai rakyat Malaysia?
Aku tak faham lah netizen ni. Korang kena ingat korang kena bezakan sama ada hate korang tu ataupun kebencian korang tu dekat setengah individu dengan pasukan Harimau Malaya. Korang kena bezakan tu. Jadilah penyokong yang bijak sikit. Itu harapan aku kepada penyokong-penyokong Harimau Malaya ataupun netizen yang banyak meninggalkan komen dekat ruangan-ruangan komen di laman media sosial ni. Sebab apa aku nak cakap pasal FIFA ni bukan baik sangat. FIFA sekarang ada double standard. Kita secara jelas nampak. Apa sebab aku cakap macam tu? Okey. Presiden FIFA iaitu Gianni Infantino baru-baru ni ada berkata, dia kata football cannot solve geopolitical problems but it can and must promote peace and unity. Sebab apa? Sebab tekanan daripada global supaya FIFA menggantung Israel daripada keahlian sama seperti FIFA pernah ban ataupun gantung Rusia semasa serangan ke atas Ukraine. Presiden FIFA sendiri Gianni Infantino ni kata FIFA kena berhati-hati dan tak boleh terburu-buru buat keputusan politik bila berkaitan dengan Israel. Tapi semua pihak ataupun ramai pihak termasuk daripada dunia Arab ke, dunia Eropah ke, Asia ke dan komuniti bola sepak antarabangsa sendiri memang dah nampak jelas double standard macam aku cakap tadi. Sebab masa Rusia serang Ukraine pada 24 Februari 2022, FIFA tanpa berlengah ambil masa hanya 4 hari. Kemudian pada 28 Februari, FIFA dan UEFA umum menggantung Rusia serta semua kelabnya dari pertandingan antarabangsa. Sebab until further notice. Rayuan Rusia ke CAS pun ditolak mentah-mentah. Dan sampai sekarang, Rusia masih digantung daripada kebanyakan kejohanan besar. Infantino masa tu tegas berkata-kata, "We had to suspend Russia and Russian teams. It is not an easy decision but necessary." Namun, apabila isu Gaza timbul, Israel sejak tahun bila? Sejak pada lebih kepada 60 tahun, 70 tahun kebelakangan ni dan baru-baru ni dia orang sibuk pasal tragedi 7 Oktober. Dia orang cakap apa? FIFA tiba-tiba jadi neutral. Infantino cakap bola sepak tak boleh campur urusan politik. So, ramai yang akan persoal, termasuklah aku sekali dan korang pun perlulah faham isu ni. Kenapa FIFA tu bukan sebaik yang macam korang anggap. Memang FIFA bukan ayam-ayam, tapi FIFA bukan sempurna. Kenapa Rusia boleh digantung? Kenapa bukan Israel? Kenapa Israel tak boleh? Adakah cuma berani bila tekanan itu ataupun pasukan yang digantung itu bukan daripada Israel? Apa kebalnya Israel ni? Itu yang aku nak tanya kat korang. Korang boleh jawab lah. Okey lah, jadi aku nak kembali balik ke isu FAM dan FIFA ni. Walaupun apa keputusan nanti, kes ini memang menjadi satu pengajaran besar lah untuk semua. Apa orang cakap, dunia bola sepak sekarang ni semakin tegas lah soal hukuman, soal dokumen dan juga rule and regulation. Tapi, yelah, makin jelas juga pilih kasih. Macam cakap tadi lah double standard. Tapi Malaysia memang kena belajar lah. Bukan daripada kes sendiri tapi daripada cara dunia lain ataupun cara pihak lain bekerja lah. Dan kalau korang rasa FIFA memang ada double standard, cuba korang komen dekat ruangan komen ini iaitu Justice for All. Dan jangan lupa follow, like dan share supaya video ini boleh sampai lagi, ada reach lagi kepada semua orang yang boleh faham lah apa sebenarnya yang berlaku. Bukan sekadar ikut naratif media yang heboh dikatakan di laman media sosial ataupun media rasmi. So itulah saja daripada aku, Zonan, untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.